bahawa kerjasama antara kita dengan pihak polis antarabangsa. Maklum bala saya begini, kes yang disebut oleh rakan saya dari Jelutong itu adalah di bawah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Kes itu kes SPRM. Itu rahsia umum. Tapi kerana individu itu tidak berada dalam negara, diberitakan berada di luar, maka SPRM kemudian memaklumkan kepada Kementerian Dalam Negeri, iaitu Jabatan Immigration, supaya membatalkan pasport. Yang itu saya boleh jawab dengan jelas. Pasportnya telah dibatalkan. Baik. Tentang isunya sekarang adalah keberadaannya. Ya, saya boleh sebut bahawa kerjasama antara kita dengan pihak polis antarabangsa sedang berjalan dan sememangnya kita menemui beberapa petunjuk baru lah. Saya boleh sebut petunjuk baru. Saya tak mau pergi untuk deliberate dengan lebih detail sebab itu mungkin boleh mengganggu kerja-kerja siasatan kita. Tapi yes, kita mengesan beberapa petunjuk baru yang membantu usaha kita untuk mengesan dan membawa balik. Misalnya SPRM semalam membuat kenyataan kertas siasatan yang mereka buka tu mereka dah selesai dah. Maknanya selepas ini dia akan pergi ke Peguam Negara. Sama ada ianya berakhir dengan pendakwaan atau tidak, itu biar Peguam Negara. Tugas KDN adalah membantu sama ada melalui immigration ataupun polis diraja Malaysia. Kerja kita adalah untuk membantu membawa pulang. Kerana itu penerangan yang saya boleh memberi reaksi setakat ini begitu. Silakan.